channel Aktiviti Kudin and Family. Okey, aktiviti Kudin kali ni kita nak pergi camping dekat pekan campsite Lubuk Jenggo Dekat sana nanti kita buat konsep apa ni, camping dan mancing Jenggo. Apa kita jumpa di sana. Perjalanan daripada Kuantan ke campsite tu dalam 45 minit, dalam 50 km macam tu. Okey, kita jumpa di sana. Assalamualaikum. Zas. Daripada Kuantan ke Pekan, kita melalui jalan apa ni, Tanjung Lumpur, melalui jalan Sungai Soi dan terus ke Pekan Peramu dekat selepas di RB tu. Apa, kilang-kilang kereta semua tu. Sebelum jumpa jabatan tu kena U-turn. Lepas tu sebelum Petron kita akan jumpa satu signboard lah, campsite dalam tu. Sebelum mancing tu kita kena beli umpan dulu lah, ruat ke cacing ke dekat belakang kedai Iko. Selepas Petron ada depan tu ada Iko kan. Belakang tu ada kedai jual umpan. Okey, ni tempat laluan nak masuk ke campsite lah. Dia sebelum Petron tu ada satu lorong masuk ke dalam ke tempat campsite. Selepas tu dia jumpa simpan maksudnya kena ambil sebelah kanan lah. Sebelah kanan ada pintu gate itu. Untuk kawasan tapak ni kita anggarkan dalam 10 tapak campsite boleh lebih pun boleh ni. Tapi kita pasang kemah dekat sini sebab saya nak dekat dengan tandas. Lepas tu laluan turun ke tempat mancing. Untuk turun ke Sangkar ada 2 tangga Jadi belah sana tu untuk rumah rakit lah. Belah sini sesuai untuk kita camping lah. Dah siap pasang kemah, apa lagi kita set up untuk kita pergi mancing dekat bawah Jenggo. Mari. Dalam tempoh 3 hari 2 malam ni cuaca baik cuaca memang panas, tak ada hujan, cuaca baik lah untuk mancing, untuk camping. Tapi dia panas sikit lah. Lepas ni minta CEO tanam pokok besar-besar sikit, bagi redup sikit lah tempat tu. Inilah sangkar yang tempat kita mancing untuk kawasan ni. Sangkar ni memang khas untuk yang camping dengan rumah rakit je. Okey, untuk menu petang malam ni kita ada ayam gulai dekat campsite Lubuk Jenggo. Okey, pada malam pula kita buat apa panggil BBQ biasa-biasalah, ayam sikit. So apa ni, udang yang kita dapat tu kita bakar sekali di sini. BBQ ni siap dia bagi untuk set untuk bakar-bakar. Dia punya sinki pun rare depan kemah je sinki kita, senang untuk kita basuh pinggan ke apa. Fasiliti sini memang lah, sebab plug point pun ada dekat kawasan tu juga. Tak perlu pakai apa wire yang panjang-panjang. Depan tu dah ada plug point. Okey, apa kita makan nasi ataupun kita ratah ayam ayam BBQ dengan udang seekor je pun. Ni waktu malam suasana waktu malam di sini. Cahaya dia terang kawasan ni dengan lampu warna-warni dekat bawah pun nyala. Ni pula tandas. Ni tandas tandas dekat Lubuk Jenggo campsite. Kita tengok tandas tandas dia okey cantik. Okey, dah malam kita tidur dulu lah. Kita jumpa pagi esok kita Jenggo lagi. Ni suasana waktu pagi subuh-subuh di campsite Lubuk Jenggo.
Nak minum soya ke? Sorok. Ha, okay video. Ya, nampak. Okey, menu untuk malam kedua Malam kedua kita buat Maggi sahaja dengan goreng-goreng nugget, hotdog. Hotdog apa semua jap lagi. Kita makan Maggi dulu. Di sana tu ada nak buat dia punya campfire dekat situ. On the campsite. Bakar-bakar kayu untuk buat campfire. Dekat bawah tu ada rumah rakit. Ada orang duduk. Okey, malam ni Maggi je. Malam ni kita layan campfire sikit. Lepas tu kita ada bagi gambar kawasan sikit lah untuk malam ni. Ni adalah antara gambar-gambar kawasan Lembut Jenggo pekan Kita jumpa esok pagi, last day Lembut Jenggo. Kita nak closing dulu, tutup kemah apa semua. Lepas tu kita gerak balik lah. Kita jumpa lagi next channel Kudin Activity yang lain. Okey, selesai kita camping dekat sini, campsite Lembut Jenggo. Sekarang dah kemas semua. Setiap kali selepas camping kita akan kemas lah, seperti yang asal. Itu tinggal sampah, nanti dia punya staff akan kutip lah. Okey, kita jumpa lagi next episode. Assalamualaikum.